Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita bersama dengan akak. Saya Masyitah binti Mansur. Nak panggil Mas. Okay. Panggil Mas. Okay, so saya nak tanya, akak pernah ada basic bahasa Arab tak sebelum ni? Tak pernah. Dulu belajar mechanical. Mechanical. Okay. Okay, disebabkan akak tak pernah ada basic bahasa Arab. Okay, saya nak tanya sikit je. Akak tahu tak perkataan yang bahasa Arab yang mudah yang akak pernah tahu untuk bahasa Arab? Ana, saya. Bagus. Kan? Anta. Kan? Anta tahulah basic gitu je. Betul. Okay. Akak ada nasihat tak untuk orang yang nak teruskan belajar atau apa-apa saja nasihat akak? Oh, nasihat kakak kan? Dia kena ada minat lah. Minat, kalau kita minat, lepas tu ada orang guide kita kan. Kakak pun sebenarnya dulu tak ada aliran agama kan. Memang tak ada aliran agama. Tapi dah kahwin dengan suami. Suami pula dia bahagian agama kan. Dia pun minat dalam ni kan. Dia duk guide kakak lah. Dia yang bayar yuran. Akak ikut je. Kita pun minat juga kan. Tiba-tiba kita akan jadi minat lah. Okay. Okay, terima kasih akak. Okay, sama-sama.